Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh SPS Realtors. Untuk hemat jual beli rumah, sila hubungi mereka di 86888676. Ya, selamat datang ke Podcast Betul. Saya Headbanger. Saya Haider. Kita Wembat. Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Ramai yang ingin tahu Bobo ada di mana. Dan ramai juga nak tahu Bobo sedang buat apa. Itulah. Hanya aku ada jawapannya. Kau ada jawapannya. Bagus kau. Kau nak teka Bobo di mana? Bobo sebelah. Bobo kat Asimayoyo. Ada. Oh, salah. Weh, kena tembak. Macam gitu pun kena tembak. Kau suruh aku guess tau. Teka lagi. Kasih lagi 2 chance. Bobo. Oh, Bobo shooter. Dia dekat rifle range lah. Rifle range. Salah. Weh, salah juga. Tembak aku. Tembak lagi. Bobo di mana? Ya. Aku tak tahu. Aku give up. Kau give up? Bobo ada berdekatan. Dah rap lah. Kira dah rap lah. Bobo ada berdekatan dengan kami berdua. Ui. Tapi soalan yang kedua, Bobo sedang buat apa? Oh ya. Dia dekat dengan kita. Jadi kita tanya siapa ni? Tak payah teka ya. Sekejap, kita tanya 3 jantan. 3 jantan tau. Oh, 3 jantan. Oh ya? Siapa? Dia 3 jantan, kau tak tahu Yes. Okay. Sorry, aku slow sikit. Jadi dia masih tertanya-tanya. Jadi Bobo sedang bersama kami berdua. Ya, silakan Bobo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sedang bersama Bobo Sinclair. Bobo Sinclair? Tu Jojo Sinclair lah. Dia bodoh. Okay lah. Ya, silakan. Aku give a proper introduction lah. Silakan. Bersama kami, our guest for today is the one and only, the boxing coach, the legend, Rumble Man Boxing Camp, Bobo Sparrow. Salah. Alamak, asal ke? Tak boleh. Maafkan saya. Asal tak boleh. Mana dapat tu nama? Biasalah. Oh, korang macam detektif lah Okey, sekejap. Bang Bo sabar. Nampaknya Bobo dah tak nampak dia dah Bobo sedang marah. Marah. Tak marah, mana terpanjat. Jadi Coach. aku nak redakan keadaan. Redakan. Sabar Bang Bo. Sabar dia. Jadi saya tanya Abang Bobo sedikit soalan. Untuk meredakan keadaan. Boleh. Sekarang ni Abang Bobo ni in one piece. Kalau abang setengah, Sampai minum air tau. apa nama abang? Bo je. Bo je. Bukan. Kalau one piece, yang dia cakap bukan aku cakap, Bobo Sparrow. Kalau half piece, Bobo Sparrow. Bobo Sparrow ya. Okay, betul lah. Boleh. Boleh. Bobo half. Dan Bobo datang tak seorang. Oh, tak seorang ya. Dia ada bawa peninding. Pendinding. Siapa tu pendinding dia? Peninding bukan peninding. Peninding lah. Peninding. Boleh. Betul. Ya. Dia sedang berada bersama. Aku pandang dia, aku teringat satu ikon minimart. Ikon lah bodoh. Okay. Ikon bahasa Melayu, ikon. Bila aku pandang peninding ni, aku teringatkan satu ikon
yang aku amat-amat macam dia tunjuk ikon. Bukan ikon. Bukan. Ikon lah, ikon. Dia tu satu ikon. Aku pandang dia, aku ternampak Muhammad Ali. Ui, Masya Allah. Memang bersama Coach Bobo yang setengah tu tak payah cakap lah. Sparrow. Kau tak beranjat kan aku. Saya tak pucat. Bersama Coach Bobo, anak je, the boxing prodigy, right? Martin the Thunder Boy. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menerima undangan kami untuk menjadi inilah tetamu kita. Yeah. Okay, so let's get the party started lah. Kita nak tanya Let's Coach. get a podcast started. Kau dengar What to do? Have to? Okay, so kita akan mulakan dengan Coach Bobo. So kita nak tahu abang punya ni lah, journey lah. Macam mana abang start, I mean we all know you as a boxing coach, as the father of Martin. And kita pun dah pernah dengar, tapi mungkin pendengar-pendengar kita mungkin ada yang tak pernah dengar. Jadi mungkin abang boleh ceritakan background abang ni. Abang sebenarnya siapa ni? Bukan yang saya cakap nama rahsia aku pun kau dah tahu. Apa yang kau dah tahu? Angka budak Pasir Ris ke? Tak. Kenal lah. Apa ya? Silakan Sekarang Sangkut. Siapa tu? Ataupun Coach abang Bobo. nak mulakan dengan asal-usul Sparrow tu ke, pigeon ke, abang dulu main burung ke? Tak. Tak ada. Cerita sikit lah. Cerita tadi. Tak, dia bermula dengan, kalau since kau dah sebut tu nama, mana aku dapat tu nama, dia kat Pasir Ris. Headphone pun takut. Ui, dengar nama tu je. Abang kalau belakang dia jatuh belakang, abang pakai depan. Depan yang jatuh. Macam Cyclops. Tak. Baik. Okay. Memang kita dah ukur saiz janggut abang. Nampak? Yes. Sweet, yes. Okay. Nama tu dia bermula waktu umur aku 13. Yes, 13-14 tahun. Tu jam kat Pasir Ris. Kita umur kat Pasir Ris. Laut, beach kan. Ada kan jembatan kan. Betul. Kita panggil bridge 1, bridge 2. Sungai api-api Sungai api-api. Banyak cerita tu abang. Cerita hantu ada, cerita RA pun ada. Betul. RA atas sikit. Atas sikit. Dia biasa buat dah. Kita punya tempat masih clean. Ya. Tapi kita macam tak tahu yang dalam air tu ada penunggu. Jadi tu jam kita terjun lah. Selalu suka terjun kan. Jadi aku suka swimming lah. Aku suka swimming. Jadi lepas aku diving tu kan, aku dive tu dong cakap, sialah si ini terbang. Pas aku lari, aku loncat tu, tangan aku buka. Dah macam burung Sparrow lah kan, dia punya landing lah. Tu namakan aku tu lah, Bobo. Dah macam burung sparrow lah. Berapa lama nama tu kekal? Lama. Sampai aku naik takut dengan nama tu. Takut. Okey, silakan dengan abang journey lah. Abangnya background lah. Nothing. Hidup aku ni kira nothing special. Cuma pasal bapak aku is a very strict person. Cuma aku nak kata kawan tak, aku selalu dengan abang aku je lah. We are very close. So apa-apa dalca kita bikin semua dengan abang aku lah. Tapi kita still have to follow family. Bapak aku dah set tu undang-undang kan. Jangan dapat lepas kejap je lah. Macam burung terlepas kandang lah. Kita akan havoc lah. Sampai kena tangkap lah. Dia cari. Dia cari. Dia bedal baik. Dia bedal 1 bulan je baik. Insaf sebulan lah. Sebulan je. Kadang-kadang seminggu. Seminggu je. Kadang-kadang seminggu. Selalunya kalau insaf sebulan boleh dipanggil insaf tau. Tapi kalau seminggu bang, mungkin insap. Tak masuk sap. Tak masuk. Kasih diri kau tembak. Kasih dia pun. Dia memang bagus. Kalau sebulan tu masuk saf. Masuk saf. Ni tak masuk saf. Seminggu 2 hari pun tak masuk saf. Tapi berbual tentang saf, abang dulu SAF kan? Saf. Pioneer batch CDA. Defense game. Pioneer batch. First batch. Wow. Defense Academy. Okay. So basically
mungkin abang punya background ni abang suka gaduh lah. Is that why you got into boxing in the first place? Okay. Cerita ni aku dah pernah cerita, tapi okay, I don't mind telling again. Okay. Dulu aku dengan abang aku ni, kita bermula dengan semua gara-gara hak organ lah. Ui. WWF. Arwahnya lah. Arwahnya. Arwahnya, Ultimate Warrior, Jimmy Superfly, Ui. Ricky the Dragon Steamboat. Mr. Wonderful. Semua Paul Ondorf. lah. Andre the Giant, Bam Bam Bigelow. Oh, baby. Goldust. Big Boss Man. Big Boss Man. Goldust lah. Goldust, Dusty Road ni anak. Kita ku Dusty Road ke kan? Goldust tu Dusty Road ni anak. Aku. Coco Beware. Yeah, Kamala. Kamala lah aku lah nama dia. Bukan family nama aku Kamala. Ada star lah. Bang tunjuk star kat titik abang sikit. Dah buang. Dah buang. Aku dah buat laser lah. Sekarang tinggal bulu je. Dia favorite tau Kamala. Favorite. Dia Every episode dia berbual pasal Kamala. pasal dia stun. Orang semua stun, dia akan takut tau. Jadi kalau kau perasan wrestling punya auta lah kan, dia punya stun selalu dia ada knee dengan elbow untuk jadi tak sakit sangat. Kau tengok Kamala punya stun, mampu dia kasih gini, the full weight pump. Oh, dia tak kasi chan lah. What happen dah. Because aku good lip reading. So before dia nak panjat tu, dia nak stun tu, dia ada mantra-mantra dia. Hoi. Terus apa nak jadi. Dia bangsa apa ni? Kamala lah. Oh, Kamala. Bangsa dia lah. So bila dia nak lompat tu, kalau kau tengok betul-betul bibir dia cakap apa nak jadi pam. Oh, dia cakap Dia tak kisah. Part time tu dia cakap Melayu. Itu Kamala. Yes. Apa nak jadi pam. Dia Kedah. Dia Kedah. Silakan abang Kamala. Jadi aku dengan abang aku kira dah tak boleh keluar rumah. Mak strict, bapak strict. Jadi kita bukan zaman macam ni, zaman-zaman social media kan. Wrestling, bowling kita wrestling sendiri lah dua orang. Kita taekwondo semualah. Bila abang wrestling, wrestling, karate kid pula tengah keluar. Ui, karate kid Mr. Miyagi lah. Habis Van Damme, Bloodsport. Oi, Bloodsport. your partner is always your brother lah. Siapa lagi? Okay, bila abang buat kirakan him as a sparring partner ataupun wrestling partner, apa fighting partner, is there any move bila abang lagi kecil lagi budak lagi any move yang abang buat yang buat abang kancong istilah ni dah nak goal ke apa ni, macam dah sesak nafas ke apa? Ada. Dah tak, dia punya kirakan your brother dah KO ke apa? Ada tak DDT ke? Abang aku KO tak, tapi dia pandai acting KO. Kasih aku panik. Dia acting KO. Jadi abang termakan lah. Termakan lah. Alamak. Tapi aku daripada kecil itu aku tak tahu pasal wrestling, aku cok lah. Oh, yang you becok tu kuat. Dia ni kecok sampai orang boleh tidur. Abang boleh tidurkan diri sekarang tak? Boleh. Tadi dah macam tidurkan dia. Oh, yang sekarang tu. Nasib baik jauh. Kalau kat sebelah aku dah stun dah. Okay. Kau Okay, so jadi pasal bapak aku pula, dia tengok ni gini dua adik berasyik gaduh. Tapi kita bukan gaduh macam gaduh, kita macam main-main lah. having fun lah. Yes. Jadi dia pun gatal. Dia satu hari bawa balik boxing glove. Kau dia bawa balik Muhammad Ali pakai tape. Oh, is it? Yang yalah, VHS lah. VHS lah. Dia kasih kita tengok Muhammad Ali dulu. Kalau aku tengok Kejap. VHS tu tape. Sekarang video. Dia masukkan, dia bukan tape gitu tau. Scotch tape bukan tu. Okay, kasih diri kau tembak. Takkan aku tak tahu. Gen Z lah. tak tembak. Nampak live je. Sambung bang, silakan. Ni apa, dokumentari ke dia punya series of matches ke apa ni? The Greatest Hit of Muhammad Ali. Aku ingat lagi. Jadi aku pun duduk lah. Aku tengok ni apa tape dia panggil dulu kita family ada movie night. Kalau mak aku mikir dia Hindustan Channel. Kepala boleh sakit. Bang, nyanyilah satu lagu Hindustan. Tumhare nazar क्यों कफा हो गई boleh nyanyi तो hal kata. Okay dah cukup. Oi, sedap bang. Lagi sikit abang. Hamaरा मिरादा तो कुछ भी न था. Kira lah, cukup lah. Baik-baik fierce nanti jadi tak fierce bang. Alah. Ni fierce ke? Nanti kita panggil dia untuk karaoke dengan kita. Tak payah. Boleh lah. Macam mungkin. Okay.
Dengan tengok tu Muhammad Ali. Muhammad Ali tu aku dah macam kena pukau lah. Ui. Pasal kita asyik tengok wrestling je. Yes. Tiba-tiba ni apa benda siang lepas joget. Sial lah. Tu aku lost tau. Jadi dia dah tak perasan. Abang aku tak berapa interested sangat. Tapi dia dah tengok aku dah macam zone dah masuk. Kan satu hari ni dia balik camp. Dia ajar boxing kat camp semua, dia ajar boxing. Dia pun boxer juga. Tapi dia SAF punya boxer lah. Dia bawa balik glove. Dia bawa balik glove, dia panggil aku dengan abang aku sparring. Kita spar. Jadi aku pernah nampak tu Muhammad Ali punya special move tu kan. Dia tarik dia kostan, pom tu dia kasih kan. Jadi abang aku dia kurus. Dia lincah kaduk. Dia lincah. Aku pun time tu aku macam dah asyik tengok Muhammad Ali punya tu special dia punya one two pam tu dia kasih kan. Satu shot aku kasih abang aku al pingsan. Alamak. What did your mother have to say about it? My mother never say ni. My father take the glove terus masuk tong sampah dia buang. Dia cakap stop Taruh dia tak kasih. tak Pasal kasih. abang aku tu anak sayang dia. Dia sayang aku jugalah. Tapi abang aku tu adalah dia punya special a bit lah kan. Pasal kolon dia kesian, dia kurus. Tapi dia punya degil 10 kali aku. Itu dia buang glove lah. Jadi aku dah macam lost tau. Apa siapa dia suruh sparring, habis tu dia yang kat bawah. Kat situ aku dah fall in love dengan ni boxing lah. Tapi aku masih pendam. Jadi dalam rumah tak boleh apa. Selamat lah budak kat sekolah. Alamak. Tapi selalu ni kalau kat sekolah abang aku lah, dia akan cari pasang orang. Nanti yang pause ini gini. Okey, lepas sekolah aku kenyamkan lah. Lalu dia pergi dulu. Dia pergi, aku tengok agak-agak dia dah tak boleh, aku masuk lah. Habis macam gitu selalu kena panggil lah your dad. Kena panggil. Kalau dia cikgu dah panggil bapak aku, kira dia dapat jemput malaikat maut. Serius lah. Aku boleh cakap apa kau hai-hai dengan aku? Kasih dia bang, kasih. One two pop Bagi dia bang, bagi dia. Dia patut habis. Kasih aku ni. Bagi. Saya nampak dia gini-gini bang. Apa-apa ini semua. Betul. Tengok kamera. Jangan Tak ada. Bang dia okey. Dia cuma macam nak happy je. Wow gitu. Wow. Wow, happy. Aku lasting nanti. Terus gitulah kita. Malaikat maut datang. Malaikat maut kau datang habis lah. Cuma ada satu kali tu aku pukul tu budak. Pasal ada jotos aku pakai kepala. Ui, main kepala ke? Dia main kepala lah. Ringin lah. Aku lah tengah line up. Kan dulu kan nak kena collect susu kau tahu, susu. Yang triangle tu kan. Dia tengah line up lah, Sekali dia macam kolon dia macam dia tinggi, dia besar. Dia nak step bully lah, pump. Dia nak kat queue lah. Dia jotos sekali, pom. Dia panggil tepi. Aku tengok muka dia, aku diam. Macam Pemi 3. Pemi 1 aku kat mata Pemi tu sampai Pemi 3 je. Persen mata Pemi sampai Pemi 3 je. Tapi berapa pasal susu tu, kawan kita ni Susu susu yang ni triangle lah. Yang kedua macam gini. Kau nak ceritakan apa yang kau buat dengan susu tu? Oh yang tu masing-masing lah. Yang ada jotos kepala abang. Yang ada habiskan budak lepas lepas sekolah macam abang lah, gasak tu budak kasih habiskan. Saya habiskan susu. Jadi saya gebas susu lah. Dia kebas susu. Saya pun ada rekod juga. Diorang masih jadi cari juga ni. Jadi kau monitor bawa bakul lah, tukang collect. Tak ada. Saya tak ada monitor. Tapi saya ambil orang ambil susu. Saya punya nafsu tu macam sedap pun dia ni susu. Macam saya macam menyesal pula saya tak subscribe tu susu. Jadi dah ditakdirkan tu rezeki saya lah. Saya pun curi. Faham. Curi pun rezeki juga. Lepas tu takdir lagi. Rezeki haram. Lepas haram tu. Bukan rezeki juga. Lepas tu principal panggil lah mak saya datang turun sekolah. Tapi tak seperti malaikat maut untuk dia, untuk saya lah. Jadi saya yang kena lecture, kena marah, kena buat ni semua. Sejak itu saya insaf lah. Abang bobo, saya susu. Okay.
So insaf kira kau masuk saf lah. So lama. Sampai Eh. sekarang bang, saya tak mencuri apa-apa. Saya cuma curi hati isteri saya je. Oh. Ini balik confirm jadi kan ni. Confirm jadi. Wah, kau kena Dah live dah. Bini dah tengok. tu. Jadi siapkan. Swan. Tuala Swan. Bang sambung. Itulah yang first aku punya very first lah. Cerita yang kira sampai kena tukar sekolah. Kena tu sekolah. Pasal banyak gaduh lah. So, bapak aku suka cerita dengan orang. Kem-kem dia, sarjan-sarjan dia semua dah buat rumah aku tu macam weekend home. Dia punya sarjan, dia punya corporal semua. Nanti dong infantry kan. Dong buka semua lepak rumah aku. Jadi dia selalu cerita third button. Jadi aku apa lagi? Third button lah. Abang berbual sarjan-sarjan, saya tak boleh stop. Aku tak boleh tunggu lah. Aku tanya dulu lah. Dalam banyak sarjan apa pakai topi macam abang tengah pakai ni? Drill master kan? Sarjan apa? Sarjan slaughter. Sarjan slaughter bang. Kata dia Sebelum wrestling Sarjan bang. slaughter, you Sarjan Hasan. So you don't play around with me, man. Aku tak boleh. Dia lagi lama. Sarjan slaughter. Dah lama aku kena lagi. Ni pak, balas 1 tahun dia cakap aku LB racing kau. Tak ada. Aku PMI 2, kau PMI 1. Kau sekolah mana? Jangan kau curi susu aku. Saya sekolah, saya dekat East abang lain. Isa pasal serius lah. McPherson bukan Is lah. Apa cakap sekolah mata? Mata primary McPherson apa? Oh McPherson punya Mata ada 2. McPherson punya. Itu Meta. Oh lain mata lah. Lepas tu mata steward lah. Okay. Ya. Aku pusing terus kat lebih butang nombor 3 kat aku aim. Terus dia pingsan Asia bayar cakap Allahu Akbar. Siapa yang abang pukul ni? Budak sekolah. Budak sekolah. Okay. Aku primary 3. Yang angkat susui balik lah. Yang angkat susui balik lah. Dia dah pingsan, susu, aku terus lari ya. Aku tengok lari ramai tau. Kau tu yang prefect ada prefect, habis ada macam Monitor. Semua kerja aku lari satu padang saya nak tangkap aku. Budak guru aku ingat budak tu dah mati. Kau tahu ada monkey bar kan? Aku sudah panjat atas monkey bar. Siapa datang aku nak tumbuk. Last baru cikgu datang bawa aku turun. Begitu juga aku kena. Dia panggil Malikut Maut datang. Aku dah gigil saya tengok bapak aku datang. Dia dah ngabisai. Dia punya army uniform. Habis aku cakap habis. Aku kaki dah lembik. Tengok dia aku dah lembik. Tapi Dia fierce lah. fierce gila. Tapi tu aku tak kena pukul je. Tak kena. Tak kena. Dia ketawa. Dia ketawa lagi aku serang cakap alamak ni dah sort dah ni. Lagi ni dah main fuck lah macam mana. Dah main Apa fuck akan lah. jadi ni Zat. Bapak aku ada satu trik ni tau. Dia kalau duduk di isap rokok, dia berbual dengan kau, dia isap, relax. Dia kalau start gulung lepas rokok kat mulut gini kan. Dia tengok kau, dia gulung. Dia padam rokok je kan kau tengok. Sebelum ada Spiderman, aku rasa abang aku dah jadi Spiderman lah. Lagi kita boleh lari, mana kita boleh panjat, kita panjat, kita dah confirm ni kena ni. Dia begini, pam. Rokok apa tu bang? Pujam dia Marlboro lah. Marlboro lah. Lepas dia retire kat Sampurna. Apa kau ingat rokok gulung kan? Tak, rokok Peter Stuyvesant. Rokok gulung dia ada juga. Ada? Satu tak power sel. Oh. Nanti dia gulung. Dia punya style is very macam unik lah. Jadi abang aku envy dia punya style. Abang aku envy macam aku bukan envy dia punya, aku macam Syed ni tak betul lah. Gila Syed ni orang. Okay. So daripada yang gaduh-gaduh kat sekolah ni, macam mana abang get into boxing pula? Gaduh kat luar dulu. Boxing is little part. Oh, little part lah. Pasal bapak aku ever since yang abang aku pingsan tu, dia macam Stop lah. stop. Dia pun dah takut lah. Dia takut. Jadi aku selalu kena pukul pasal apa? Aku suka rimbat abang aku. Tapi dia tak tampak belakang tabir abang aku yang sodok aku dulu. Si ni Amit ni dia pandai. Dia buat kat belakang-belakang. Aku depan-depan. Jadi aku selalu kena lah. Wow. Terus kena tukar sekolah. Pergi hantar aku seorang kena tukar sekolah. Hantar Bungking Primary School. Masya Allah aku cakap tu sekolah. Itu bukan sekolah Syah. Yelah itu tempat sup kan? Sup kambing.
Bungking. Yalah betul lah. Betul lah. Betul lah. Aku tak tahu. lah dekat rumah aku. Aku pagi je pergi sop makan nasi sambal sotong dengan kuah lemak kan. Tu aku pergi breakfast lah. Tak makan lunch. Pasal lunch mau gaduh lah. Tak tu rabak. Tu sekolah tu rabak. Dia masuk toilet bukan pergi toilet tau. Oh, lepaskan garam ah. Dia pergi toilet pula. Aku pun tak faham ni sekolah. Apa dia pergi toilet tu macam besar. Besar toilet dia. Rentap ai. Hari-hari rentap. Abang pernah rentap dekat dalam toilet orang tengah berak tak? Brother, why you Berak do this tak, dah? kepala masuk jamban ada. Berak tak lah, kepala masuk jamban. Ada satu budak tu, dia baru nak berak tu. Kita dah masuk ke depan tu, dia lari dengan seluar kan. Dia keluar dengan suara. Aku tak ingat, tak lupa lagi satu. Musibah tu sekolah Bungking. Gila lah satu sekolah. Kalau abang nak tahu, budak tu ni lah. Lah bang. Dia suka berak apa tadi? Ingat tak? Tadi saya berak kejap. Abang tak nampak ke? Pasal pakai kain ya. Tenang. Jadi itulah, jadi itu time primary school lah. primary school. Aku tak sampai secondary school. Ya. Bestnya bang. Kena tukar sekolah lagi. Ang Mo Kio primary school pula. Oh, sekarang primary school abang dah 3 ni. Aku pun masuk 3 je primary school. Wow. Jadi Kaya primary school lah dia ni Kayu. Kau ada? Aku 1. Aku pun 1 je. Macam mana nak dapatkan 3? ada, tak ada. Kau abang ambil PSLE 3 kali ni. Tak ambil. Aku tak salah cakap. Aku tak sampai primary 6. Halfway Jepun meletek Melaya. Abang ni mesti nak je attack Melaya je Abang Metal. Mana ada? Engkau dengan aku setahun je tau. Oh baru mengaku. Pasal aku dah nak percaya dah tadi. Oh jadi lepas tu abang dah dapat how you macam mana abang proceed to this boxing punya apa nama dia journey? Okay. Long story cut it short. Kena pergi Ang Mo Kio primary school pun sama juga. Kali ni aku dengan abang aku gang up. Pasal kita kena bully. Actually abang aku pun dah degil kat dia punya sekolah. Aku pun dah degil aku punya sekolah. Bapak aku tukarkan kita sekolah masuk Ang Mo Kio pasal nak jauhkan kita daripada all these notorious people. Kononnya lah. Jadi aku dengan abang aku masuk tu sekolah tu, aku dengan abang aku dah pakat kami kita step selenga sudah mate. Ini confirm masuk sekolah baru mesti kena test, mesti jadi. Jadi kita pun step selenga lah. Step selenga kali betul-betul dong test. Satu hari abang aku cakap apa dah tak boleh lah. Habis lah. Dia cakap jadi apa? Jadi lah, betul lah, start lah. Luar sekolah jugalah kita rentap sampai CID semua datang Syul. Ini primary apa pula? Kita sudah pergi riot sekolah secondary school, kita dah rembat orang semua ya. Dah kacau pasal main sembunyi-sembunyi punya pasal baik. Mak. Macam kau lah pasal bola pun. Mungkin kita tanya Martin, kenapa kau ketawa? Ada bila yang dia cakap sembunyi-sembunyi tu. Is it something that you banggakan ataupun kelakar? Kenapa kau ketawa? Kelakar lah. Macam mana sembunyi-sembunyi boleh gaduh? Cuba jawab dia. Kita main sembunyi-sembunyi. Habis kena Sweet-sweet kira-kira untuk kita. Sweet-sweet dah kena tangkap. End of story tau. Aku agak bayangkan gini. sekarang. Okay, let's say biar aku ceritakan. Mungkin you boleh cakap salah tu betul lah. Okay bang, mari kita cari yang dia sembunyi ni apa? Kasim mana dia sembunyi? Kasim. Aku nampak dekat belakang tembok. Tak, dia dekat kapak ni dekat belakang kita, bukan tak ada. Mana bang tu bang, ada nampak kaki dia bang. Pap kau sembunyi buta. Macam itu bang, bukan? Oh salah Buang-buang lagu. Tu salah. Mana orang main sembunyi macam gitu? Oh tak salah. Silakan bang. kita main sembunyi. Jadi sekali budak secondary ni pun nak join sekali. Kan? Kali pak dia kena jadi pasang dengan kita. Kita betul pergi sembunyi amannya berapa rupanya dia balik lah sial. Pasal orang kena balik paitau. Oh abang kena paitau sembunyi. Macam itu sekali kena blue tick lah. Macam kena blue tick. Betul. Tunggu kali tak ada. Rupanya dia balik lah sial. Sekali dia balik, kali next day kawan aku ni hantu, kita panggil hantu gigi lah. Saya tu pergi confront dia lah. Sekolah aku Ang Mo Kio lah. Habis Ang Mo Kio tempat kita lepak tu si sebelah Yio Chu Kang Secondary School. Dia pergi confront lah. Kalau dia panggil geng lah, dia kena keropok si hantu gigi ni. Balik. Kiwak. Saya tak nak tahu apa maksud Bali ni semua apa-apa. Dia nak cakap, dia India nak cakap lari, dia tak cakap Bali. Kita pun confront yang apa saya Bali, nak tahu cuma satu aja.
bagaimana keadaan gigi dia? Gigi dia masih intact. Oh, intact. Tak termasuk. Cuma dia gelap, muka dah jadi putih, dia pucat, dia kena kat library tak lah aku. alamak. Amokyo library dia kena rembat. Hantu gigi ni kan, bila dia nak tiup trumpet, dia keluarkan gigi dia tak? Dia tak sampai tu level. Tak sampai tu level. Belum sampai. Ilmu dia tak cukup. Oh, tak cukup Ya. Okay. Tapi memang dia tu kena lah. Kena apa pula? Kena rimbat lah. Jadi dia kena rembat. Kau paitau orang main Jadi dia sembunyi-sembunyi. kena rembat. Balik sekolah tu dia complain dengan kita. Kali abang cakap abang aku cakap okay dah ni tak boleh jadi lah. Lepas sekolah kita jadi lah. Orang paitau sembunyi kena rimbat Tak, kita okey. Si hantu gigi pantat gatal pergi konfront ni, dia pula kena keropok. Jadi kita gaduh, kita return tu pasal kena keropok. Tapi punca pasal Sembunyi-sembunyi. Kira kan satu hati lah ni. Satu hati. Pasal diorang sekolah, kita baru masuk dorang step nak budak baru masuk dorang step, kita step lenga kan. Nak bully kita kan. Sampai baba cakap dia tak boleh tahan kan. Okay. Satu-satu kita kira gangster, kira chip-chip sekolah tu kita rembat satu-satu luar sekolah kita tunggu. Selepas kejadian tu, ada lagi budak-budak yang nak main sembunyi-sembunyi dengan abang ke? Kalau boleh tak nak saya. Kita pun dah takut sekarang nak main sembunyi. Saya ingat lepas ni nak main sembunyi dengan abang. Dalam dekat madrasah ni. Dah dengar gini tak jadilah. Jadi aku kena suspend hari birthday aku lah. Oh, is it? Hari birthday aku kena suspend. Mak aku datang, mak aku dah sign surat semua buat dulu. Aku nak balik ni, aku tak tahu, aku cakap ni apalah nasib aku ni, sejak masuk hospital ke apa, aku dah tahu ni confirm aku kena pukul ni. 100% pasal bapak aku ni aku tak boleh predict. Dia bila-bila tangan dia macam Bruce Lee, pam tak sampai. Jadi aku fikir habis lah ni. Jadi daripada Amokyo tu nak jalan rumah aku Thompson Hill tau. Jauh so nak kena jalan. Jauh. Sampai tengah jalan tu aku dah berzikir macam-macam malaikat semua aku dah minta tolong lah. Pasal birthday aku kan. Malaikat tolong lah, sambut lah. Bila tu birthday abang? 4 September. Oh, happy birthday bang, baru lepas. Aku tak celebrate birthday. Bagus. Saya tarik balik happy birthday tadi. Oh, jadi sepanjang jalan abang berdoa-doa, berzikir-zikir semua. Berdoa pasal mak aku cakap mampus kau nanti. Mak aku kalau cakap kira dia, bapak aku kalau RSM dia CSM apa. Ya. Hantar message lah. Dia sign jadi lah. Dia dah cakap mampus kau kan. Aku cakap habislah, memang lah mampus lah. Tunggu kalau boleh. Apa pun nasib kan. Jadi dah sampai rumah? Sampai rumah yang sibuk. Dia tengah duduk makan. Aku lagi nampak dia, aku lagi dah pucat. Sibuk kereta tu jangan bawa ikut. Aku tengok nampak kereta daripada jauh kan. Baik-baik 10 malaikat, beribu-ribu malaikat aku minta tolong Syal. Kat ni confirm aku kena ni, Syal ni confirm aku kena ni. Sekali rupanya dia belikan aku basikal. Dia tak marah. Saya ada senyum. Dapat basikal. Dapat basikal. Birthday apa? Confused tak? Oh ya, tak ya. Kira kan dalam ujian tu ada baiknya. Nampak. Ini namanya Muhammad Ali bang. Kau bahasakan aku Abang Martin, bapak macam ni pun ujian juga. Jaga kau Martin. Lepas ni kau pula zikir balik. Tadi Bobo di mana kau suggest kan? Bukan naik. Okay, nanti tangga panggil kau. Aku kasih naik ranking. Oh, bagus So dah dapat basikal tu, apa perasaan abang? Jadi cerita dia dah, memang aku tu dah declare dengan bapak aku dah cakap, dia mati dia, aku cakap aku dah tak nak sekolah. Abang aku masih carry on. Aku cakap aku tak nak sekolah. Tu dia applykan aku sampai 2 tahun, dia applykan aku masuk secondary. Yishun Sec. Itu pun aku pergi berapa hari je. Apa yang abang dapat belajar berapa hari tu? Cerita sikit. Mungkin ada macam pengalaman abang ada satu teacher kantin yang makanan sedap ke. Teacher dia abang celebrate tak? Sekolah tu dekat dengan North Point. North Point tu ada ke wayang. Dan aku suka makan popcorn dia. Itu je. What a good story bang. Abang inspire banyak orang muda. Saya menyesal tau tak buat macam abang ni. Baiklah cerita. Aku wish aku pergi secondary school macam gitu. Apa kau belajar? Lah pergi luafkan makan popcorn. Dan North Point baru buka apa. Yalah. Dia macam sialah North Point lepak-lepak dapat tu. Itulah kalau tahu macam gitu kan. Aku pergi ke sekolah, kau pergi, bapak aku dia kira timing punya. Nasib baik dia tak kira pace.
Kau keluar sekolah ni macam time, sekolah habis ni macam time, jalan sini sampai ke bus stop ni macam time, bas akan datang ni macam time. Lagi 10 minit mana kau pergi? Macam nak jawab? Popcorn lah. Kau beli Taruh popcorn. dia pop aku lah Syul. Tu jadi tequila pop. So that means abang punya, I can say your father treated you special lah. Unique. At that point aku tak tahu. You don't realize it lah. Aku rasa macam Kena dera lah. kena dera. Is it? Yeah. But like what you say, correct me if I'm wrong, you punya treatment dengan your brother treatment is different. So do you have ada macam perasaan jealousy? Tak, Tak ada. cuma geram. Oh, geram juga ah. Means you feel that you want to be treated like how he treated you. He want to be treated how he treated him. Is it? Are you okay? Tak okey abang, dah goyang, dah cakap popcorn, dah lapar si abang. Kan? You have Dia okay. Kalau orang cakap, aku tak faham lah, tapi bagi aku dia bukan jealous, cuma aku want equal treatment. okay. Pasal aku asyik kena pukul, dia yang buat pun aku kena pukul. Kau faham tak? Kadang-kadang aku macam fikir, aku ni anak ke bukan, Chal? Okay, you rebel balik. Tu pasal bapak pukul lagi. Ni mak bilang ai. Nampak? Ui. Kau asal menyampuk? Ada cerita. Oh, ada cerita tak bilang ni. Kau asal menyampuk? Kasihlah aku cerita. Rebel lah. Oh, ni baru ni plot rebel twist lah. lah. Rebel lah. Macam mana abang rebel tu? Rebel macam okay, bila macam aku punya start rebel tu bila aku dah nampak yang dia punya different tu kan. Aku kira 3-6 sebat, abang aku 1 sebat. Yang 3 sebat, abang aku 1 sebat. Cakap, musibut. Padahal yang bikin dia. Abang tak macam abang. Tak, aku diam dulu. Aku diam. Dia punya rebel start dia pukul tak aku tahan. Dia pukul aku tahan. Abang aku belum sampai dah pekik macam nak pingsan. Yelah, dia acting bagus apa? Dia asyik mak yoyo punya. Betul. Dia bapak dia start pingsan nak muntah ke. Masuk bilik ketawa. Jadi aku tengok ni aku lagi geram saya sibuk kau wayang Jadi aku macam nak katakan honest person. Honest in expressing myself lah. Jadi pasal aku dah tak betah, dah bingit kan aku tahan lah, sakit. Kali dia cakap, kau nak tunjuk kau kuat. Dia angkat cili padi, cili. Dia panggil diri, dia panggil kunyah. Abang aku setiap muntah-muntah. Aku makan, aku tengok dia. Siapa yang kasih ni? Bapak aku. Dia ada letak wadir tak kat tepi? Jangan wadir belum start lagi. Belum. Pasal kalau ada wadir, best abang. Itu best punishment ever satu. Ni video kau kan. Dia ada buat video you. Kali kena makan cili padi, kena makan cili kunyah. Dia abang aku setiap muntah bilang, aku kunyah. Dia angkat lagi aku kunyah. Bapak aku kat situ dia dah nampak aku pergi degil. Pasal dia punya more fokus dekat aku, more treatment to tame me lah. Orang cakap in terms lah, macam sekarang aku understand lah. Kasi music sedih. Aku ada soalan cepu emas ni. Okay. Apa ni macam? Ini sedih kan? Oh, ni sedih sekarang. Okay, boleh. Betul lah. Boleh. Apa kau? Aku try to get to the mood. Abang punya bapak adalah seorang askar. Seorang yang mengutamakan disiplin. Abang rasa abang mengecewakan tak ayah abang tu dengan perangai abang ni yang tak senonoh? Tembak aku. Nak lagu sedih lagi ke tak? Tak. Okay, tembak kuat. Dia yang ajar aku in life, never once you regret whatever you do, even a big mistake, small mistake, never regret, but learn from it. But abang rasa abang macam gitu pasal dia is regimental and dia is strict, dia, tapi at the same time based on apa yang abang cerita dengan kita, dia pun ada kasih you face juga. You know I'm saying, like macam Jam budak macam mana aku perasan. tak perasan Tak perasan lah, kita budak apa kan. Jadi rebel lah sampai umur aku 23 lah kan. 23 baru aku start very strict. Aku tak berbual dengan bapak aku. Bila? 23? Daripada budak. Aku tak berbual. Why? Rebel apa? Ambil hati lah. Kurt Cobain. Kurt Cobain? Rebel. Dah mampus dah tu. Cakap lah, lain rebel punya ikon tak ada. Ini tak suka Kurt Cobain ni. Tak suka. Nampak sangat tak mampus. Dah mampus dah dia tu. Aku tak boleh. Aku Kurt Cobain. Oh, abang Kurt Cobain Okay.
Aku Kurt Angle. Wrestling. Kasih. Chris Benoit. Chris Benoit pun dah mati tau. Ke Angle pun tembak diri. Kanga belum lah. Angle hidup. Belum. Chris Benoit yang tembak. Oh, okay, aku dah terbalik. Pasal dong macam Dia kembar. tembak Dia bunuh. atau overdose Dia bukan? tak tembak bini dia tu dia pump. Alamak. Aku Kurt Russell lah. Kasih. Kasih kau tembak. Kasih juga. Nak Kurt juga Okay, jadi abang kira, yalah, how long tu you tak berbual dengan your father? Lama. Sampai aku dah cakap umur aku 23. So maybe like what, 5 years? 6 Baik, years? daripada aku primary school baik. Syulah. Kau 81 kan? Kau do the math, bro. 81. Kalau abang main primary school lain dengan saya main primary school bang. Abang tukar-tukar sekolah. Correct. Habis tak habis. Primary apa? Senang cakap daripada set 1 lah. Tu lah tak berbual dengan dia. 13 to 20. 23. 10 tahun gitu lah. 10 years lah. Tak berubah maksudnya it's just a one question, one answer dah diam. So after 23, apa kejadian yang buat abang macam start berbual dengan dia balik ke apa ke? Okay, back to his question first. Apa yang buat aku masuk boxing kan? Jadi kat Pasir Ris umur tu dan 13. Aku dengan abang aku macam kita ni dapat keluar rumah dapat macam burung lepas kandang kan. Aku suka pukul Bangla saya dulu. Bangla abang pukul? Bangla, Cina. Kenapa bang? Tak, dia senang cakap siapa yang depan mata dah pass by dulu aku sambar dulu lah. Abang kenapa tak join skinhead bang? Skinhead perangai semua macam gitu bang. Kawan-kawan aku semua skinhead lah. Oh. Aku Pasir Ris Punk. So it's part of the culture. Rancid. Yeah. Let's see. Bad religion. Misfits. Sex Pistol. Sex Pistol. Yes, right. Yeah. Understand? Okay, so memang dah culture lah macam gitulah. Sebelum aku involve dengan tu society Abing Siau ni, aku was punk rock. Oh. Yeah. Okay. Red lace, white lace. Ini black metal aku anti. Itulah. Saya tak adalah black metal sangat bang. Power Aku metal. kena kepung dekat Bedok Reservoir pergi jamming dengan black metal. Aku rasa macam aku dah nak meninggal saya. Orang datang punya BMC Apa? show lah BMC. BMC tak boleh buat metal lah bang. Kau cakap betul-betul. Kau mengaku tak? Mengaku tak mengaku? Tak, saya tengok muka abang macam familiar. Tapi bukan dekat BMC pay jamming lah. Mungkin kat orang kahwin. Selalu saya pay orang kahwin selalu Habis Jalan Bahar Thompson? Jalan Bahar Thompson. Jalan Bahar Thompson. Tak ada, tak Ikut ada. Jalan Bahar. Jalan Lebat, Casuarina Road. Thompson. Yang jamming studio. Question Akari saya pernah nampak macam abang. Cuma aku berkedai. Tapi question Akari tak pernah nampak. Rata shop. Cuma aku berkedai. Bang, saya saya metal, saya strictly into music. Saya tak ikut benda-benda macam yang abang katakan tadi lah. Music and ada mengaku tak ada mengaku. Lu cakap sekarang juga. Kita Saya tak ada kasih mengaku. masuk saf dan kita tahu. saya sudah masuk saf. Sudah masuk saf Saya tak ada keluar saf punya. Tapi kalau cashew kasih gua makan. Ya. So, yalah. Gaduh. Last mak aku kasih aku satu paper kan. Kau suka sangat gaduh kan? Kau pergi telefon ni orang kampung aku. Kau pergi gaduh, belajar gaduh dengan dia. Kau gaduh untuk negeri kau. Oh. Bukan bapak aku tak suka. They never once support Oh, aku. it's your mom, not your dad. Umur berapa ni? 13. 13. 13-14. Mak aku yang kasih nombor. Saya senyap. Nombor siapa tu? Syed Kadir. Oh, Kadir. Tulang. Ina Kadir dah. Kadir jat ada. Kadir jat ada. Syed Kadir. Oh, saya Kadir Boxing legend, Syed bro. Abdul Kadir. Kau Syed jangan Abdul main. Kadir. Oh, Jangan main tu macam bapak aku. Itu Spice punya. Hey. Tu tak bukan dah. Nak soleh. Best tengok dia ni punya dari tadi. Okay. Jadi dah call Syed Kadir tu. Tu aku dah pernah cerita. Tapi aku cakap lagi lah. Cerita lagi. Aku telefon. Aku cakap aku nak datang belajar boxing. Dia cakap okey datang. Jadi aku pun datang lah. Datang. Budak tengah rebel. Syed Kadir abang kasih juga.
Rebel apa? Tak ada. Kalau saya gaji aku kasi aku tak main boxing sekarang aku main tarian. Oh salah. Saya ingat saya kali bagi juga, tak ada kasih muka. Cuma aku macam kita tak ada social media kan. Jadi aku tak tahu siapa ni Syed Kadir dan how he look like. Jadi bila aku sampai, aku tengok ada orang tua ni pendek kan, tengah sapu. Oh, macam cerita Karate Kid ni. Tak, dia tak pakai baju, so pendek dia tengah sapu dalam gym. Jadi aku cakap, ni mesti cleaner, caretaker, janitor kan. Sekolah kan ada tukang-tukang kebun kan. Datang aku pergi kurang ajar. Saya datang Syed Kadir mana? Kau nak apa? Tak, tadi saya telefon dia, so saya datang nak belajar boxing kan. Kau diri luar? Cik, tak boleh masuk, saya kena di luar tangga. Dia tengah bersihkan apa? Betul, Farrer Park kan ada steps kan. Jadi tak boleh masuk, dalam keadap kena keluar. Kau betul nak belajar boxing? Macam mana kau tahu? Cerita lah mak yang gini-gini. Oh, mak kau orang kampung Tak, Syed Kadir mana? Dia tak ada. Kau pergi balik. Siap aku daripada Pasir Ris naik bas macam jauh. Interview tak sampai 5 minit je. Yalah. Tapi aku tak tahu ni sekarang apa cerita ni. Kau pergi balik. Pergi balik, besok kau datang bawa kasut. Nanti Syed Kadir. Nanti kau jumpa Syed Kadir. Syed Kadir dia dah keluar. Habis? Okey. Aku pun jalan lah. Kurang aja. Tak ada assalamualaikum, tak ada salam, tak ada apa. Okey cik, tak ada. Okey tu aku jalan. Kali besok datang, dia kata nak pegang whistle. Pin. Aku cakap musibut ni Syed Kadir. Matilah aku. Habis lah. 9 bulan aku kena dengan dia. Tak dapat pegang beg, tak dapat pegang apa-apa. Saya tengok cermin dia. Tapi pasal nak kan sangat tu boxing tu. Kena separuh budak. 1 minggu 2 minggu kasih tu cermin dia kan, dah lari dah. Dia ada tu special treatment lah, macam factory dia belt. Kau tahu masa yang tak ada pakai current belt. Lari 1 jam, skipping, shadow boxing. Tengok cermin, forward, backward, left and right, forward, backward, left and right. 9 bulan baik. Hui. Itu 9 bulan. Abang tak rasa macam nak give up ke tu 9 bulan tu? Ada rasa, tapi bestnya yang bikin aku comeback is apa tau. Lepas aku dah bawa training, nanti abang-abang lama, geng-geng lama yang old-school datang kan. Diorang start sparring kan. Itu part aku dah kira zone lah. Macam mana kena zone tengok Muhammad Ali. Aku duduk macam, sialah. Abang tengah tua, tengah gian lah. That's my Jadi turn aku lah. cakap satu hari aku mesti dapat masuk ni ring ni. Aku cakap kan. Tu aku punya. Bila part tu jago abang sampai mana? Saya nak imagine aja. Aku 13 tahun. Kain tu naik atas kepala. Oh, maafkan saya. Baru kata janggut bawang panjang. Ya. Oh, jadi dah 9 bulan abang shadow boxing je lah. Rambut aku berdiri. Aku dah. Tak ada. Ya betul. Jadi 9 bulan lah abang shadow boxing je. Belajar lah. Jadi aku datang tu just nak tengok sparring. Pasal orang rentap. Syed Kadir kalau semayang maghrib dia kan, ini dah kira huru-hara gym. Gelebang. So that within that 15 to half an hour, huru-hara by gym bergegar. Satu saya dapat tu bergegar. Syed Kadir kalau aku rasa dia kalau sembayang pun dia terlangkap angkat ni papan kan. Wah, itu boleh jadi konspirasi Konspirasi. Ya, solat di atas boxing ring. Tak dengarlah story betul-betul lah sini. Mana Boxing tembak? gym. Ni bang, ni. Di sini bang. Betul. Aku kena Tak, okey, solat dekat gym lah. Kan dia bergegar-gegar. So mungkin dia tak boleh lah dia main-main dengan solat lah. Jadi kita jangan cakap siapa. Imajinasi saya saja. Okay bang, continue. After that 9 months apa jadi? Jadi aku dapat rasa macam this is aku punya family. Tapi dalam hal family, aku anggap family tu bakal kena bully juga kat gym. Tapi aku tak tahu bully. Ni part ni abang tak join abang aja dah. Kejap dia ada 2 minggu yang musibah tu balik dia komplain dengan bapak aku. Ni apa tengok cermin ada cuba depanmu malah tengok asyik tengok muka aku sendiri je. Oh, dia give up lah. Dia pun suka fight. Aku pun boleh fight. Tapi macam dia tak suka lah. Tunggu lama kan training. Mental dia tak kuat sangat lah. Masa kena asyik tengok muka dia sendiri, tengok cermin kan. Jadi dia tak faham apa ni benda boxing merepek lah. Dia kira macam martial art dah. Dia more to martial art. Okay, what happened after that 9 months? Baru lah dapat masuk ring, dapat sparring. Itu part aku kena bully dengan
abang lama kan. Ya. Sana dia apa? Umur dia macam mana tu? Itulah senior lah. Senior lah. Dia berapa banyak student tu? Banyak sial. That time the only boxing club in Singapore. Oh. Kau bayangkan lah yang geng-geng baru keluar Boys Home datang, yang geng-geng prison, yang geng-geng RTC, yang geng semua lang. Habis yang gangster semua datang konon nak jadi boxer. Habis lungkop kita kenyang. Abang kena bully macam mana? Kena bully dengan sini. Diorang punya mindset is budak baru datang kan. Kasih lah, jangan kasih biar ambil. Macam Navy SEAL lah kira. Make you quit lah. Wow. Masa balik sini berlebam. Masa balik sini berlebam. Aku tengok musibut. Sampai ada satu abang yang brother aku macam abang angkat lah kan. Dia tengok aku macam dia kesian lah macam sini like don't know how to quit lah. So dia fuck aku. Kau apa saya bikin orang kasih kau orang bikin kau ni macam kau nak fight balik ke apa? Kalau saya senang aja nak kasi abang quit. Belajar education macam apa yang kat primary school atau secondary school. Tak berapa hari je abang dah quit dah. Betul lah, senang aja. Simple betul lah. Dia tak tahu ni semua method. Kalau diorang mengakaikan tu strategi, okay, boxing actually nak kena pandai matematik, nak kena kira-kira ring ke mana. Go bye. Confirm aku cakap salam lah. Bye-bye. Suruh ke Kobing ganti kan sudah bang? You just want and destroy innovation of Paris. Nampak lain tu bang. Kamera nampak lain abang gentil lain. 3 kali kahwin je. Bagus. 3 kali primary school, 3 kali kahwin. Bagus lah. Wow. So adakah abang anggap isteri-isteri abang seperti primary school? Subhanallah. Of course. Kan abang? Of course. So Life is a test. This is a good answer. Yes. Yang mana bungking primary tu? Yang mana antara diorang bungking primary? First love lah. First love Second kan? Bungking. Mungkin second ke? Oh second salah. First is Mata memory. Mata. Ya. Mata memory kira mak dia lah. Oh first lah. Okay. Tapi mak dia kira kuat lah. Boleh tahan aku boleh merepek. Resistance dia tinggi lah. Bagus lah. Dia resistance band yang 25 kilo. Geram budak. Okay, so that means Hujan. Hujan. tak boleh bagi je dia. Tak boleh. Okay, so after the 9 months abang dah kena bully, kedebak-kedebu. Macam mana abang sustain kat sana? Macam aku cakap lah, ada satu abang ni macam dia start marah aku, lepas tu dia start monitor aku. Habis ada lagi satu Francis T dengan yang sekarang Coach Devon lah. Francis T tu kira dia terus rapat dengan aku. Dia Cina. Dia the only Chinese yang survive ni Farrer Park. Dia komando Francis T. Dia sendiri akan tarik aku tepi. Dia ajar aku lah. He's your senior. Dia sini. Dia pergi kuat tarik. Aku sampai confused. Tarik apa? Sial. Rupanya dia suruh tarik nafas terus satu kali buang. Icap duk tu senior yang kasih aku selalu kan. Darah aku patahkan dia hidung saya. Tarik memang pasal. Tarik. Cikau ya. Dia kat bawah ni tarik. Aku effort aku cakap macam ni tarik. Abang tak tengok cerita-cerita Rashid Niken? Tengok. Abang tak buat style-style. Amitabh Bachchan. Macam mana? Dusum Amitabh Bachchan. Oh yang Amitabh Bachchan ni. Ana disung ana Bobo di mana? Nanti lu kena. Nah ya terima. So after Francis tea and then dah suar kasih dia kicap ni semua. Then after that macam mana abang? Dah start lah aku punya journey lah. Jadi Syakade is dia okay, orang tak faham, orang akan cakap dia bias. Dia pilih kasih. Tapi bila sekarang aku jadi coach, aku faham. Sama juga macam bapak aku. Aku rasa macam dia ill treat aku. Tapi bila aku makin besar, like today I appreciate him. Itu bukan today lah. That time when aku umur 23, aku dah tak appreciate. Aku tahu kalau tak kerana dia, aku will never survive this street. Yalah. So that is for how Syakade punya training lah. Ya, Syakade punya training very simple. Dia nak tengok engkau punctual, dia nak tengok engkau attendance penuh, dan dia nak tengok engkau sungguh-sungguh. Okay. Baru kau akan dapat tu special treatment Saturday. Tidak Monday to Friday dia training. Sekarang abang jadi coach. Okay, abang jadi coach. So which part of Syakade yang you follow? You sekarang mengajar, ada Dan Martin, ada berapa budak yang ajar? Kebanyakan semua cabut dah, tak boleh tahan.
Diorang ikut abang punya style primary school lah. Pasal aku ikut strike hati dia style. Nak, kan banyak orang kena ikut coach dia. Jangan ikut apa yang coach dia. So let's talk about Martin lah. So you are coaching Martin. As a father, do you follow your father's style? Wish. Let me explain to you. Aku ada split personality. Okay. Ui. Dalam rumah aku bapak. Okay. During training aku coach. Tapi kalau kita keluar, wangan dia bro. Okay. Tapi tak kena marah juga. Kau melampaui batas, aku dah bagus, aku tak kamp. Okay. Saya kata bro. Abang biar start lah. Ada lagu boxing tak? Ada. Boxing glove kasih. Bila abang cakap dia melampaui batas tu, apa dia buat? I mean, jangan sampai meripik lah. Okay, that means you have that Disiplin disiplin punya limit ataupun border untuk your bro ni lah. Okay. So which part of your father's teachings that you appreciate most you bawa kepada anak you? Apa yang aku bikin ni sekarang lah. Podcast. Macam mana? Saya tak tahu sekarang banyak benda. Kasi orang pakai kas. Kaki. Neck kan. Tak lah, I mean the discipline bang. Tu diajak main puzzle lah. Alamak. Kau main puzzle kejap. So sliding lah. Like sama tu. Ingat kita robot. Alamak. Wah, ni tak main puzzle. Dia ni tak main puzzle. Dia main lain bang. Yo. Hello. By the way, kita sedang di dalam live of abang punya TikTok Martin punya account. Martin punya portfolio lah. Tapi aku jaga, bukan dia punya account. Lah abang admin lah. Abang admin lah. Admin kepada Martin, coach, admin. I manage the account. Ini dia punya Jadi yang komen-komen selalu abang lah. Ya. Oh, okay. Ada tak yang kau komen Martin? Tak ada langsung. Dia ada Control freak lah si admin ni Tak ada. Pernah tak orang pergi dengan kau? Asal kau cakap macam ni dengan aku? Pernah kan? Pernah. Tapi dia bukan macam itu lah. Dia macam I message you at TikTok and never reply. Sorry, I don't know. Tapi bapak Chicks lah ni. Chicks lah. Tak. Kalau chicks dia ada. Kalau ada chicks tolak bapak lah. Tak ada. Kata bro. Kata bro. Kalau mungkin nombor 4 dia. Boleh apa? Mungkin lah. Aku sampai tamat PMI4. Yeah, nampak? Where was I tadi? Okay, in terms Soalan of dia, coaching. Yeah. Kau interview aku ni ambil tip Tip apa? Kau jangan maintain satu sudah. Tak adalah. Nanti balik kena lockdown. Dan saya down. cuma hanya satu hati saja. Betul. Saya tak sehebat bang. Jadi soalan dia tadi tu bang, dia nak tahu apa ciri-ciri daripada ayah Your father. Abang yang you abang appreciate. Cik Kadir ke father? Your father dulu. Like for example dulu abang fikir ni macam asal kena gini. Tapi aku sendiri buat sekarang kat dia. Yes. The hard love lah. Hard love. The hard love part lah. Do you get it? Do you feel like it was hard love ke? You rasa macam apa? Okay. Ujian lah. Ujian Share it out man. Ujian lah. Tapi hard love memang. You understand it from young lah. Dari kecil dia dah faham. Kira-kira Martin je seorang dia. Martin nak nangis je Martin. Boxer pun boleh nangis. Mama Ali berapa kali aku nampak dia nangis. Kira-kira lain lah dia ajar. Lain kira-kira bukan treat. Pasal Martin kira-kira abang pada adik-adik kan. Because I'm the second oldest. Okay. So mungkin dia ajar gitu. Mungkin nak kasih, mungkin dah besar nanti keras lagi kan. Martin boleh faham. Tapi kadang-kadang macam bukan bangun pagi dia keras dulu Tak. Ini dah bro talk ni. Saya tak nak masuk campur tentang kekerasan sangat. Saya pun dah keras. Tak sabar nak balik. Okay, mungkin okay, because you have heard his story. Jadi kau faham that hard love part. Tapi abang punya part macam bingit. Janggut ni terlebih ya. Tapi tak buat apa-apa. Dia masih muda. Your part you learn daripada no experience lah. For example, you pay hard love, dia dah tahu from your father's punya experience. Tapi bila your father's punya hard love, you have to learn from scratch lah. Aku kira the first version, first batch lah. Yeah. Kira orang bapak lari rumah semua. Martin tak.
Mati ada kat rumah. Oh, bagus. Bapak dari rumah. Dia kirakan dia betul-betul rebel. Mati masih tak berani. Mati primary school habis lah. Satu sekolah. Tak, masih high secondary school. Tapi dia dekat dah besar, dia dah plan. Dia sension tapi dia cakap, tinggalkan terus. aku tinggalkan kau. Tinggalkan lah. Kau pergilah mampus. Tak cakap gitu sih. Tak. Cakap nak langgar dengan bas je. Dia nak langgar aku dengan lori. Dia kan dah besar nak ambil lesen. Dia kan nak buat apa? Nak bawa bas. Jangan langgar you dengan bas. Aku ketawakan dia je. Kira-kira nak tunggu dia pegang tongkat lah. Tapi kalau cakap dia, aku pegang tongkat pun tangan aku ada pisau nanti. Kau rapat lah aku tu. Cap. Macam cerita Walid lah. Daripada tongkat tu pisau. Betul. Tapi pisau tak boleh pakai kau mati tolak dia ke bawah tangga. Kau tolak bawah tangga tu pisau tercocok abang sendiri. Habis lah. Takdir. Kalau in terms of your coach Syed Kadi, which part yang you ikut? Let me guess. Yang sapu-sapu tu tak? Buat Siapa je? kena buat lah? Buat juga? Aku was the only one dalam Farrer Park Boxing. Datang pukul 4, kemas the gym, isi air untuk ni baru-baru senior minum. Besoknya aku akan repeat the same thing. Disiplin lah. Aku yang cat the whole gym. Aku yang kemas, aku yang dah. Tuan cakap yang senior-senior yang rasa siapa yang tahu pasal boxing kan. Korang belum sampai aku pay level lagi. Wow. Jangan tinggi sangat. Turun lah. Kadang-kadang nak kasih nak kena ingatkan orang. Dah nampak buah dah. Tak, kadang-kadang nak kena kasih mas nak remind them lah. Jadi okay, sebelum kita proceed to Martin Bay journey is there any part of your journey yang you nak cakap regret, your father taught you not to regret, yang you menyesal lah, you kira kan I shouldn't have done that, and the part that you paling banggakan sekali? One is regret, one is bangga. Regret dalam aku for your hidup, journey. tak ada regret. Because every downfall is another route for me to go higher. Kalau bagi aku lah, regret tak ada. Tapi kalau aku bangga, ni lah baru kat sebelah ni. Saya ke? Bukan. Kau dah tunjuk kau jadi. Kau baru aja. Baru lah. Diam, baru lah. Sekarang gua baru lah. Okay. Baik. Sebelum kita switch to the episode tu mungkin abang ceritakan sikit, Martin lah boleh ceritakan sikit tentang apa history di sebalik Bobo di mana, Bobo buat apa. Tak boleh. Tak boleh. Open, go. Kamu kasih. Kira apa? Dia pure dah. Pasal nama dia. Dia man kan? Dia betul man Okey, aku ingat ada cerita. Takkanlah apa. Dia takut je. Tak apa. Okay. Tapi sensor sikit lah. Tak lah, what I heard Ya. not from him only. Okay. From his friend. So kan dia ada nama semua kan. So Mati kadang-kadang takut juga. So Mati kat keluar sekolah ke apa kan, kalau nak macam dengan kawan-kawan nak action tak berani. Okay. Pasal pernah satu kali aku tengah nampak Martin kat mana? Tak ada tu kat 7-Eleven, ada tu dah macam gini kan. Balik tu kena alamak, kena torture. Siapa yang kena? Martin lah. Message sudah sampai. So kira-kira kat luar bukan banyak orang kenal, cuma banyak kawan kan. So jadi tu ada kadang-kadang kalau pergi macam family function, nanti orang kata kau tahu bapak kau ni kan, wish dia kira-kira setan dengan tanduk tau. Jadi tuan cakap ya betul lah, Mati pun kira kan first hand pun boleh rasa juga dia main setan kan. So dia cakap tak apalah, ujian lah. Baik, ujian. Tapi dalam kira kan dalam ujian dia pun ada baik juga. Dia bukan selalu macam dia kalau macam dah too much baru dia. Bagus. Aku ikut itu, aku ikut bapak aku pistol. Macam kat luar nanti ketawa-ketawa. Warning nombor 4 tangan sampai. Dia akan cakap dulu. Government kan? Verbal warning Verbal warning. Verbal warning, alright. Verbal warning. Ingat global warming. Nak tembak.
Okey, jadi kita jangan ke mana-mana yang para pendengar. Kita akan kembali dengan soalan-soalan hangat untuk both Martin dulu. Kita dah dengar yang Martin akan buka rahsia Bobo. Tak lah. Jadi guys, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bobo sama siapa, ngapain aja semalam, Bobo di mana?